Di Kelantan, kami tak panggil ini traktor. Kami panggil kereta gala. Kalau sebut pasal kereta gala, ada kenangan mani. Kenangan ni hanya budak kampung hok main benda je faham. Kalau budak kampung tak main benda, dia tak faham juga. Bila dengar bunyi kereta gala masuk benda padi, itulah tandanya pesta nak mula. Pesta gapo? Pesta gigak ikan darat. Bila dengar kereta gala masuk dalam benda, budak-budak akan terjun ke dalam seluk. Tak perlu batai kain, tak perlu jala. Hanya guna tangan kosong je gigak ikan. Tangan masing-masing duk gagal dalam seluk untuk gigak ikan. Masa ni tak peduli dah baju cemar ke, seluar cemar ke, seluk masuk telinga ke. Hok penting, siapa dapat gigak ikan puyuh paling besar, dialah juara hari tu. Ikan darat ni, terutamanya ikan puyuh, kalau mak kita goreng garing-garing atau buat pekasih, sedap dia. Memang tak boleh bawa bicar. Ni mak hok duit tak boleh beli. Orang hok rajin makan ikan darat je faham. Zaman lah ni dah berubah. Tapi, memori belakang kereta gala ni akan kekal segar sampai bila-bila.